Assalamualaikum. Okay, tukar sikit because dia memang tak sama. Okay, so hari kita akan masuk bab baru. Lambat sikit faham, saya tengah kelang kabut ni. Memang saya tengah kelang kabut. Kalau saya kata saya tak menang tangan, tak tahu nak buat apa. Saya kejap lagi ada kelas, saya pun belum makan lagi, tak apa. Pilih atur. Okay, pilih atur. Seorang pekebun diminta menanam 7 pokok bunga. Dia ada 7 pokok bunga, nak tanam dalam satu baris. Okay, satu baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia ada 7 pokok, nak tanam 7 cara. So apa kita buat? Kita terus buat bilangan cara. Kita boleh buat 7 faktorial. 7 faktorial maksudnya 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. So kembangkan dia. Okay, so akan dapat sini 5040 cara. Maksudnya kalau saya ada 7 pokok dan saya susun dia dengan tanpa syarat, maka ada 5040 cara untuk saya susun. Okay, ini admaths. Okay, kemudian dia ada juga kita nak susun kerusi. Susun dalam satu susunan bulat. Okay, pertama. Yang kedua kita ada apa tu? 8 kerusi. Kita nak susun dalam bulatan. Formulanya ialah n tolak 1 faktorial. Okay, ada, kalau dia susun dalam satu bulatan, mesti n tolak 1 faktorial, iaitu 8 tolak 1 faktorial. Dapat benda yang sama tadi, 7 faktorial 5040 cara. Okay, 5040 cara. Jikalau kamu ada apa tu kita panggil macam mutiara, gelang tangan kan. Gelang tangan, mutiara. 12 mutiara kamu susun okay, kat lengan tangan. Macam mana nak buat? Formula dia lain sikit. N tolak 1 2 faktorial. Pasal dia 1 round, 2 round, 2 kali boleh pusing. Okay, so kalau dia contoh kita gunakan apa kita panggil tu, 12 biji mutiara. Okay, 12 biji mutiara saya nak susun dalam kita panggil, nak bina satu lengan tangan. Maka bilangan cara yang kita boleh dapat adalah, kita kena ambil formula n tolak 1 faktorial bahagi 2. Okay, so saya ada 12. So 12 tolak 1 faktorial bagi 2. So 11 faktorial kamu bagi 2, kamu akan dapat, itu formula dia. Okay, kamu buka buku, formula dia dikata kena tolak. Kenapa tolak 1? Kamu kena pergi belajar dekat peringkat lebih tinggi lah. Buat masa sekarang kamu terima je. Dia tolak 1, buang. Dah, macam tu je. Okay, minta maaf lah. Pasal yang ini kalau kamu nak terangkan, saya tak ada masa untuk terangkan. Bukan apa, dia panjang sikit. Yang ni matematik statistik. Formula dia kena tolak 1, kamu tolak je. Okay, itu formula dia. Ikin. Okay, itu formula dia. Next. Okay, sekarang kita pergi pilihan dalam kita nak gunakan formula NPR. Nak gunakan formula ni. Ada yang ini. NPR ni. Contohnya kita ada 3 buah kerusi saja.
Ada 3 kerusi. Tapi ada 9 orang menunggu. Ada 9 orang menunggu. Dengan berapa cara tempat duduk ni boleh diduduki? Bahasa Inggeris called permutation, if I'm not mistaken. You just want permutation, if I'm not mistaken lah. Let me check. It's called permutation, English. And then we have another one called gabungan. Gabungan called combination. Okay. So NPR, saya ada 9 orang. Tapi saya nak susun 3 je. Nak pilih 3 je. Maka formulanya adalah 9 factorial per, dia macam ni. Atas dia, ni NPR kan. N factorial per N tolak R factorial. Ni formula je. Kalau tak, kamu tekan calculator MP3 dekat awak punya calculator awak just dapat jawapan terus. Tak ada masalah. So, yang dapat sini 9 factorial bagi dengan 9 tolak 3 kurungan factorial. So, akan terus dapat jawapan 504 cara. Ada kat rumus. Rumus yang saya tahu memang ada kat rumus lah. Tapi rumus yang dekat depan saya tak ingat. Saya tak ingat. Saya tak check rumus kat depan lah. Nanti kalau saya cakap, awak kata saya riak pula. Saya memang tak check rumus kat depan. Saya rumus kat kepala otak saya. Salam, masuk dulu jap. Saya ada live. Tak apa. Okay. Ada dekat rumus. Kamu tolong pergi check lah dekat paper. Buka mana-mana paper. Dekat online mana-mana. Pergi cari. Saya tak ingat. Ada ke tak ada. Okay. Ni contoh pertama lah. Contoh kedua, benda yang sama. Kalau saya ada 12 lampu. Ada 12 lampu. Kita nak susun. Dia beli 4 lampu untuk rumah. Ada 12 lampu kat kedai. Tapi dia beli 4 je. So, cari bilangan cara bagaimana dia boleh beli. Lampu mana? So, ada 12 lampu. Okay, 12 lampu. Okay. Kat kedai lah. Okay. Tapi dia hanya beli 4. So, berapa cara dia boleh beli? Yang mana? Yang satu ke? Yang dua ke? Yang ketiga ke? Yang kelima? Yang satu ke? Yang 5 ke? Yang 7 ke? Yang 9? So, ada berapa cara? So, kena guna kaedah inilah. So, kita buat 12P3. So, kita dapat 12 factorial per 12 tolak 3 factorial. Tekan kalkulator pun dapat jawapan. Dulu masa saya kita buat macam ni. Kita tak boleh gunakan tak boleh gunakan kalkulator saintifik, tak boleh. Perlu gunakan kalkulator biasa. Yang ini kita kena buat manual calculation. Kena potong. Kalau kamu, siapa yang geng-geng tahun 90-an, 90s and early 2000, ada ambil maths. Kalau ada kat sini, anda boleh share lah. Kita buat dulu manual. Tak ada pakai kalkulator apa kita panggil scientific. So, sekarang ada scientific, senang. Okay. So, kamu tekan je lah. Okay. Belajarlah. Sekarang semua adalah dimudahkan. Jadi, anda harus dapat lebih baik daripada apa yang dicapai oleh orang-orang terdahulu. Kan? Kalau saya hidup di zaman sekarang, saya ambil exam, saya rasa saya boleh dapat straight A, 100% A+. Bukan apalah, dia sekarang nak belajar semua benda dekat depan. It's either you and only you. Tak ada orang lain yang boleh menyebabkan kamu berjaya. Okay? Of course lah, penting kena ada doa, kena ada usaha. Okay? Sekarang kita tengok benda yang secaman.
Okay? Tak apalah. Saya buat ni mungkin ni tak begitu popular kot. Let's say saya ni benda secaman, objek secaman. Objek secaman ni objek yang sama. Secaman. Contohnya kita ada 4 majalah. Okay. Lepas tu kita ada 2 komik. 2 buku komik. Kemudian kita ada 2 komik, 4 majalah. 3 buah rujukan. Ni formula ni macam mana? Ni ada formula sendiri. Formulanya ialah N factorial per P factorial, Q factorial, R factorial. Apa dia N, apa dia P, apa dia Q, apa tu R. Benda yang sama. Contoh, kita ada 9. N ni merangkumi semua. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9. Maka dia adalah 9 factorial. Apa yang beza-beza ni? Yang beza-beza ni apa yang sama? Berapa bilangan yang sama? Let's say contoh ada 4 majalah yang sama. Kan? Kes ni ada 4. So 4 factorial. Kemudian 3 buku rujukan. Dan 2 komik. So awak tekan kalkulator, terus dapat jawapan. Tak payah susah-susah. 1, 2, 6, 0. Ini kita panggil objek secaman. So anda pergi cari soalan macam ni, selalu keluar kat kertas 1. Senang-senang sangat kamu boleh solve. Kalau kamu ada objek secaman, tetapi dia susun dalam bentuk bulatan, jangan lupa kita tolak 1. Okay. Let's say saya ada apa dia? Ni. Kita ada, ni nombor 1 punya soalan. Nombor 2 kita ada bilangan kad. Kita ada kad nombor 2. Kita ada kad nombor 7. Kita ada kad nombor 5. Nombor 2. Nombor 2. 27522 52. Okay, dekat sini nombor 2 ada 1, 2, 3, 4. So dekat bawah tu confirm ada 1, 4 factorial. Ya, semalam saya tak sempat. DLP apa saya DLP? Oh, DLP apa? Secaman they call it secaman dipanggil in English call identical objects. Ya, semalam saya tak buat live, saya keluar beli barang untuk family. Minta maaf. Semalam patut kena buat untuk tingkatan 2. Tapi saya terpaksa keluar beli barang keperluan untuk keluarga because no choice lah. Saya English secaman panggil identical. It's okay, no problem Adral, no problem. Tak payah minta maaf lah, saya okay je. Okay. Kita hanya tengok yang benda sama je. 1, 2, 3, 4 identical. So 5 got 2 identical. 7 tak payah. Sama-sama. So yang ini kalau dia disusun dalam bulatan. So formulanya mesti N tolak 1 bagi 2. So kita modify sikit. PQR tu untuk benda yang sama. Dalam susunan saya objek ni ada 4 majalah yang sama, 3 buku rujukan yang sama, 2 komik yang sama. Maka P ni untuk objek secaman pertama. First identical object, that is your majalah. The second identical object is comic. And the third identical object is rujukan. So 4, 3, 2, you have to do 4 factorial, 3 factorial, 3 factorial, 2 factorial. PQR ni merujuk benda yang sama. Dah payung So dekat sini kita ada, we have 1, 2, 3, 4. 4 factorial. Tambah kat depan dia. Okay. 2 tu memang kena ada. Because kita kena bahagi 2. Kan? Formula dia mesti kena bagi 2. Itulah. Tak. Yang ni tak boleh bagi 2. Kalau gelang bagi 2. Yang ni kita susun. So ni tak ada bagi 2. 1, 2, 3, 4. So that's called 4 factorial. And then number 5 we have 2 factorial. And the last one number 7 tak payah tulis. Bila cakap bahasa Inggeris semua keluar.
Tu no choice lah. Kadang-kadang saya rasa macam apa ni flash goal ni. Aduh. Okay. Next. So N saya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you have 7 minus 1 divide by, this up is factorial, bottom is also factorial. So kamu akan dapat jawapan lah. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 15 cara. 15 cara je. Awak tanya saya pun tak suka. Masa saya belajar, saya pun tak suka. Saya ajar untuk kalau kamu nak buat form topik dekat bab mana boleh buat, you buat lah. That's why I say, untuk tingkatan 5 ni kan, topik dia tak macam tingkatan 4 lah. Tingkatan 4, you kena score you punya form 4. Form 4 dia sangat-sangat bantu awak. Form 4 dia akan sangat membantu awak. Kalau awak buat form 4, senang sikit. Kalau tak buat form 4, problem. Okay, last question lah. Saya nak buat. Saya pun nak standby untuk kelas. Hari ni saya lambat sikit masuk because saya pun kelang kabut tadi. Saya habis kelas pukul 7, student saya. Kan sekarang pun musim exam kan. Musim exam, jadi masalah sikit lah. Last question, tapi yang ni dia gunakan kat tangan pula. Dia ada mutiara. Mutiara ni ada yang warna putih 4 biji. So yang ni secaman lah. 5 mutiara merah 5 biji. Lepas tu kita ada 4 and 5, 9. So kita nak susun mutiara tersebut. Shh. Saya sudah ada kucing. Kucing lah satu lagi nak masuk. Saya tak payah ni bagi gaduh nanti. So 9 mutiara perlu disusun dengan cara yang berbeza lah. Tapi yang ni kita ingat, bilangan cara ni biasa kita buat N tolak 1 bahagi 2. Tetapi kat sini ada 2 objek yang secaman, 4 biji dengan 5 biji. So di sini 4 biji, 4 faktorial dengan 5 faktorial. Darab 2. Okay. So yang akan dapat jawapan dia 7. Dia makin banyak, makin sikit lah. Pasal dia ada 2 je. Kalau ada 3 secaman banyak sikit. Okay. Topik ni tak popular. Biasa pelajar tak suka buat. Topik nombor pilih atur dia. Tapi yang senang-senang tu kamu buat lah. Actually it's interesting. If you take mathematics statistic, it should be nice. I did my form 6. We have mathematics T. We have mathematics statistic S. So this is considered as statistic code. But that is very long time ago lah. What year I took? 1998. It's interesting but hard to understand. Yes. If you can do it, you do lah. The easy one, the easy part. If you can't do it, then you just consider it form 4. Form 5. Waalaikumsalam. Okay. Form 5 dia punya admax bukan macam form 4 lah. Form 5 dia betul-betul demanding sikit. Dia dah untuk saya lah. Dia punya topik dia kumpulkan dekat form 5 sangat-sangat susah sikit. I don't know why. Dulu kita buat dia bertabur. Form 5, form 4 dia untuk saya lah. I personally think form 5 tu sangat susah. And form 4 tu dia banyak formula tapi boleh buat. Okay. So saya end live kat sini. Minggu depan kita try buat gabungan pula. Okay. Gabungan ni saya pun tak nak habiskan banyak masa kat topik ni. Lepas tu bab 5 taburan kebarangkalian interesting. Yang tu bagus sikit. Saya suka buat. Okay. Yang tu saya suka buat. So jumpa lagi. Welcome.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adra.